Saya Khairul. Hari ni nak bagi tips 5 item yang korang perlu ada, wajib ada untuk pasang kemah. Yang pertama sekali, korang mesti dah kena ada kemah. Kalau tak ada kemah, macam nak camping. Okey, kat tangan saya ni ialah kemah Black Dog jenis automatic. So, sangat mudah nak pasang. Yang kedua, ground sheet. Okey, ada dua sebab kenapa kau kena pakai ground sheet. Yang pertama, nak lindungi korang punya first layer kemah tu daripada kotor, dan juga tak nak bagi masuk air lah kalau kemah korang tak waterproof. Okey, ground sheet ada pelbagai saiz. Macam mana nak pilih ground sheet, kena ikut dimension kemah korang. Yang ketiga, korang kena ada fly sheet. Fly sheet ni kegunaan dia untuk cover kemah korang. Okey, kalau kemah single layer tak waterproof, fly sheet ni sangat penting. Dia melindungi kemah korang daripada kena hujan. Yang keempat, korang kena ada pancang. Okey, standard kalau beli kemah kan pancang, tapi pancang yang biasa dia macam ni. Okey, kalau korang nak pergi pantai, kena pakai yang 40 cm. Itu saja 5 item wajib yang korang kena bawa untuk set up kemah. Kalau ada lagi barang yang saya terlupa, boleh kongsi di ruang komen. Okey geng, korang nak tahu lagi tips-tips barang apa yang perlu untuk camping, jumpa kami di next video. Bye.